Hari ni aku nak share dengan korang resepi nasi goreng daging yang sangat mudah menggunakan dua produk daripada Chef Shah ini. Okey, pertama kali kita panaskan minyak dan kemudian kita tuangkan telur. Nasi goreng kena telur guys, baru sedap. Kemudian kita letakkan kacang panjang yang sudah dihiris. Okey, produk pertama kita ialah balado merah guys. Ini untuk menambahkan lagi kick dia. Nampak tak tu? Okey, kita gaulkan seketika. Biar kacang panjang tu layu sikit. Kemudian produk kedua kita ialah daging rendang asli yang korang nampak kat depan tu. Korang recikkan sekali dengan kuahnya tau. Korang jangan buang kuahnya. Korang gaulkan dulu, gaulkan biar dia sebati. Kemudian yang paling penting ialah nasi lah. Tak ada nasi tak jadi nasi goreng ni guys. Okey, korang gaul lah sampailah sebati kesemuanya. Nampak tak? Cukup mudah. Korang tak pernah masak pun korang boleh buat ni. Hanya menggunakan dua produk daripada Chef Shah ni. Mudah bukan? Okay, korang gaul sampai sekata. Gaul chef, gaul. Nampak tak kejadiannya? Nampak menyelerakan bukan? Okay, nasi goreng kita pun dah nak siap. Okay, inilah hasilnya nasi goreng daging special kita. Kemudian kita taburkan sikit bawang goreng dan juga daun bawang guys. Untuk menambahkan selera lah apabila makan. Kemudian kita letakkanlah sedikit sambal balado merah kita tu yang kita guna untuk masak tadi tu. Baru lagi kick. So korang jangan lupa cuba. Assalamualaikum.